Untuk video kali ni, Zul nak kongsikan dengan hampa macam mana cara kita nak tukar steering mode yang ada pada Proton S70 kali ni. Sebagai contohnya, kalau katakan kita nak bawa comfort mode tapi steering kita nak rasa berat sikit. So, macam mana cara dia? Jadi, jom kita tengok video ni sama-sama. Jangan lupa like, comment and share video ni supaya semua dapat manfaat. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, kita belajar dulu macam mana kita nak turn on setting yang dekat sini. Okay, pertama sekali korang tekan button ini. Tekan button ini dan dia akan naik seperti ini. So, selepas naik, korang boleh adjust dia nak ke kiri ke kanan. Okay, untuk pergi ke bahagian setting dia. Alright, ini enter, ini nak ke kiri dan ke kanan. So, apabila kita dah masuk bahagian mode setting ni, alright, kita pergi ke bahagian lambang setting. So, dekat sini ada EPS mode switch, korang tekan. So, kalau korang tengok dekat sini, dia tulis drive mode linkage. Drive mode linkage ni maksud dia adalah kita bawa pemanduan kereta berdasarkan mode engine kita. Mode gear kita. Kita pakai sport mode ke, eco mode ke, sport mode ke. Okay, tetapi dekat sini, kita boleh private customize mode kita. Kita nak bawa sport mode, nak steering rasa comfort, ataupun bawa sport mode, nak steering rasa normal, ataupun kita bawa comfort mode, nak steering rasa sport, rasa berat. Sport ni biasa berat sikit, normal ni ringan, comfort ni selesa lah. Alright, so ni cara dia kita nak ubah. So biasanya bagi orang yang berjiwa kelajuan, dia akan pilih comfort mode dan steering dia akan tukar kepada sport mode. Bukan apa kalau pakai sport mode, steering pun sport mode, parak minyak tu. Siapa yang dah kena, dia tahulah. Alright, satu perkongsian hari ni semoga dapat manfaat. Tolong saya like, comment and share.